Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ni aku plan nak mandi kat air terjun kat area kampung aku ni. So dah lama aku tak mandi kat situ. So let's go, aku bawakan korang. Kita tengok apa yang menarik kat air terjun kat area kampung aku ni. Let's go. Alhamdulillah kita dah sampai. Kita punya latar Umpang. So boleh nampak lah tanah air terjun. Air terjun tak tinggi lah. Sebelah bawah. Right, nanti kita cuba naik atas lagi. Kita tengok apa yang ada sebelah atas. Dah lama tak naik, tak tahu apa jadi kat atas. Kita dah sampai Latar Umpang. Yang ni yang kedua. Yang first tadi yang air terjun belah bawah sana, itu main air terjun lah yang selalu orang mandi belah bawah. Yang belah atas kadang-kadang ada orang mandi belah atas. Right, so kita lepak kat sini. Guys, sebelum mandi kita kena nasi lemak dulu guys. Nasi lemak, daun pisang. Air mellow. Lemak dulu guys. Dan nah, nasi lemak di sungai Masyadu gang. Los baru. Gang. Mandi dulu, mandi. Sejuk. Woo.
Alright guys, ke atas ada lagi latar air terjun sana. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti aku akan bawa korang kita menyusuri laluan air sungai ni, InsyaAllah. Allah, ni ada tapak-tapak kaki ni, tapak kaki orang kampung ni. Mungkin dia orang pergi menjala ke mancing ke. Alright guys, puas mandi, air sejuk bedi. Alright guys, so kita turun ke bawah. Kita try mandi kat bawah lah, tengok macam mana. Guys, ingat aku masa dulu kat sini ada satu liana. So kita orang Tarzan gelayut sampai ke sana dan terjun, boom. Nostalgia geng, nostalgia, menggamit memori. Okay, jom kita turun ke bawah. Kita mandi ke bawah pula. Kita mandi kat sini kan. Ada je sini. Dulu mandi kat sini lah. Kat bawah sana banyak budak-budak mandi. Ke atas ni semua budak-budak dewasa mandi kat sini. Sebab dulu dalam ni sampai bawah dalam. Go. Mana ada? Aku rasa sampai sini saja video untuk trip kali ni, insyaAllah. Ada masa kita jumpa lagi. Thank you.